Jari jemari menulis, mencipta seni ibarat membaca buku atau menonton movie. Ilham dan inspirasi datang dari realiti, hanya yang faham akan mengerti. Aku di sini sebelum kamu bermimpi, aku menemani yang sedang bersendiri. Selamat datang untuk yang berani di penjelajahan yang tiada henti. Apa yang korang akan dengar pada malam ini adalah sebuah kisah yang aku tak pernah bayangkan akan dilalui oleh aku dan rakan sekerja yang lain. Nama aku Cheryl. Aku bekerja sebagai seorang jururawat di sebuah hospital yang terletak di salah sebuah negeri. Sudah bekerja di sini selama 3 tahun dan kisah ini terjadi semasa tahun kedua aku berada di situ. Kisah tentang seorang doktor dan pesakit misteri. Aku masih ingat lagi, malam tu, malam Jumaat sekitar pukul 12 malam. Sunyi seperti biasa, lampu Kalimantan di siling berkelip perlahan. Entah kenapa, malam tu berbeza dari malam-malam yang biasa. Keadaan suram dari pagi, angin bertiup kencang, kepulan awan hitam tetapi tak hujan. Ibarat ada sesuatu yang akan terjadi. Jumlah pesakit pun tak ramai seperti biasa. Walaupun begitu, kami tetap sibuk dengan tugasan masing-masing. Dan untuk aku pula, waktu itu berada di kaunter sedang memeriksa dokumen bersama seorang rakan yang bernama Adila. Tiba-tiba, memecah kesepian, pintu hospital terbuka sendiri. Perbualan kami terhenti. Segera berpaling melihat ke arah pintu masuk. Betul-betul di depan pintu berdiri seorang gadis berumur lebih kurang 25 tahun, berpakaian putih tetapi baju yang dipakai comot seperti ada tompok darah yang telah kering. Rambutnya paras bahu dan kulitnya putih melepak, pucat. Aku keluar dari kaunter dan menuju ke arah pintu masuk untuk menyapa dia. Aku tanya, Cik cedera kah?" Gadis tu hanya memandang ke dalam tanpa ekspresi. Melihat dari tompokan darah di baju dia, sudah terang lagi bersuluh dia perlukan bantuan. Tetapi masih lagi trauma dengan apa yang terjadi. Ini sudah menjadi kebiasaan untuk kami di situ dan tanggungjawab perlu diteruskan untuk merawat pesakit yang datang. Aku kata, "Cik, marilah masuk, kami cuba untuk bantu." Pada masa yang sama, aku pegang pergelangan tangan dia untuk memimpin dia masuk. Gila, waktu aku pegang tangan dia terasa sangat sejuk, ibarat memegang bongkah ais yang sangat sejuk, membuatkan aku melepaskan genggaman serta-merta. Gadis tu kemudian perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam dan duduk di kerusi ruangan menunggu, tidak beberapa jauh dari kaunter. Ganjil. Setiap langkah yang dia ambil, lampu berkelip semakin menggila, ibarat mahu terputus bekalan elektrik sebelum perlahan-lahan dia duduk di kerusi. Adila mendekati gadis tu dan bertanya beberapa soalan. Apa yang jadi, dia dari mana, ada bawa dokumen ataupun tidak. Tapi gadis tu tetap diam. Wajahnya kekal tiada ekspresi, hanya melihat ke depan, tidak memandang Adila ataupun aku. Tidak sehingga Adila tanya nama gadis tu, barulah dia jawab. Katanya, Zila Syahira. Adila pun semak nama Zila Syahira dan rekod menunjukkan dia pernah mendapatkan rawatan di hospital tu sebelum ini. Dengan itu, gadis yang bernama Zila tu pun didaftarkan dan kami menyuruh dia masuk ke dalam bilik seorang doktor yang bertugas bernama Dr. Hamid. Penting untuk korang tahu sedikit tentang Dr. Hamid ini. Dr. Hamid baru sahaja pulang dari cuti yang panjang. Malah hampir 6 bulan dia bercuti ataupun dicutikan di atas sebab yang aku akan ceritakan sekejap lagi.
dan malam ini adalah malam pertama dia akan kembali bertugas. Maka gadis tadi berdiri dari kerusi dan melangkah ke bilik Dr. Hamid. Ibarat dia tahu di mana bilik Dr. Hamid, dia melangkah tanpa ragu. Sehinggalah kami tiba betul-betul di depan pintu bilik. Adila membuka dan mengetuk pintu sebelum kami masuk bersama-sama gadis tadi. Adila yang pertama masuk ke dalam. Dr. Hamid sapa, Adila, bawa pesakit tu masuk." Sejurus selepas Dr. Hamid kata macam ni, gadis tadi melangkah masuk dan saat ini ada sesuatu yang aku dan Adila rasa tidak kena. Suasana di dalam bilik Dr. Hamid bertukar suram. Sementara kami perasan setelah melihat gadis tu, raut wajah Dr. Hamid berubah menjadi takut, berdebar dan pucat. Gadis tu kemudian melangkah perlahan-lahan dan duduk di kerusi pesakit yang terletak betul-betul di depan meja Dr. Hamid. Ganjil bila Dr. Hamid segera berdiri dan berundur sedikit sambil bertentangan mata dengan gadis tadi. Terang lagi bersulu dia nampak gelisah ibarat dia kenal dengan gadis yang bernama Zila ni. Kata Dr. Hamid, "Adila, kau tunggu kejap di dalam bilik ni dengan dia. Cheryl, jom ikut saya. Kita semak ubat di luar." Ibarat memberikan alasan untuk keluar dari pejabat tu sebelum dia kelang kabut melangkah keluar, membuatkan aku dan Adila terpinga-pinga tetapi ikut sahaja arahan yang diberikan. Maka melangkahlah aku mengikut Dr. Hamid dari belakang sebelum berkata, "Kenapa doktor?" Dr. Hamid kata, "Cheryl, gadis yang datang tu, kenapa dia ada di sini?" Aku terkejut dan jawab, "Dia tiba-tiba muncul depan pintu hospital tadi. Kami semak nama dia ada di dalam rekod. Nama dia Zila Shahira." Belum sempat aku menghabiskan penjelasan, langkah Dr. Hamid terhenti. Begitu juga dengan aku. Maka berdirilah kami di koridor yang lampunya malap. Dr. Hamid di hadapan memandang ke lantai sementara aku di belakang kebingungan. Dr. Hamid kemudian kata, "Ada sesuatu tentang gadis tu yang kau perlu tahu." Aku tanya, "Hah? Apa maksud doktor?" "Keliru," kata Dr. Hamid lagi, "lebih baik kau tengok sendiri." Sebelum dia memulakan langkahnya semula, aku ikut dari belakang dan sedar tak sedar kami menuju ke bilik penyimpanan mayat hospital. Aku hanya diam dan masih lagi keliru. Dr. Hamid kemudian mendekati salah sebuah peti penyimpanan mayat hospital. Aku masih lagi diam mendekati dia dari belakang. Dia buka peti itu dan tarik keluar. Katanya, "Cheryl, kau tengok ni. Di dalam peti itu kosong. Walaupun begitu, ada satu tag mayat yang sepatutnya diletakkan di jari ibu kaki. Setiap mayat, ia akan mencatatkan nama mayat dan beberapa butiran lain." Aku terfikir, ganjil pula. Mayat tak ada, tapi tag mayat ada. Dr. Hamid kemudian mengambil tag tu dan suruh aku baca nama yang tertulis di situ. Dengan raut wajah kebingungan, aku tengok dan baca nama Zila Shahira. Dr. Hamid kata, "Gadis yang kita lihat tadi sepatutnya berada di dalam peti ni. Dia meninggal setahun yang lalu. Meninggal disebabkan pembedahan yang saya kendalikan gagal menyelamatkan dia." Disitulah aku hampir rebah, tubuh aku lemah. Walaupun bilik mayat tu sejuk, peluh aku mengalir dengan deras. Macam mana pula mayat boleh hidup semula? Aku tengok Dr. Hamid dan kata, "Habis tu, macam mana ni?" Dr. Hamid kemudian memberikan aku satu arahan. Katanya, "Sekarang ni, kau pergi ke bilik dokumen, kau cari dokumen tentang gadis ni, kita semak semula. Mungkin ada yang berlaku dengan dia yang kita tidak tahu. Saya akan kembali ke bilik tu, saya suruh dia pulang dari mana pun dia datang." Dr. Hamid tutup pintu besi menyimpan mayat. Kami keluar dari bilik dan berpisah. Dr. Hamid menuju ke pejabatnya dan aku ke bilik dokumen. Maka kelang kabutlah aku mencari rekod yang ada tentang gadis ini. Sejurus selepas aku menemui dokumen tentang Zila, aku berlari ke pejabat Dr. Hamid yang terletak tidak beberapa jauh dari situ. Tapi sejurus selepas aku membuka pintu, hairan bila bilik mereka kosong. Aku bergegas ke kaunter tempat Adila berada. Aku tanya, "Mana Dr. Hamid? Mana gadis tadi tu?" Adila kebingungan dan kata, aku dah lama keluar. Diorang berdua di dalam bilik tadi." Aku kata,
Tak ada. Bilik tu kosong. Menurut Adila lagi tak mungkin diorang keluar dari sini sebab kalau diorang keluar confirm dia akan nampak. Aku pun ceritakan semuanya yang terjadi. Kisah yang membuatkan Adila seperti juga aku terkejut besar. Kisah ini tidak berakhir di situ. Itu adalah kali terakhir kami melihat Dr. Hamid setelah dia kembali selepas bercuti selama 6 bulan. Dia hilang begitu sahaja, tidak dapat dihubungi, tidak dapat dijejaki, ibarat dia menghilangkan diri. Tetapi pihak hospital menyangka yang dia menyambung cutinya untuk lebih lama lagi. Sepanjang kehilangan Dr. Hamid ni, kisah yang berlaku malam tu menjadi bualan mulut yang hangat di kalangan kami. Dokumen yang aku jumpa tu mendedahkan sesuatu yang lebih menyeramkan dari apa yang berlaku. Rupa-rupanya Dr. Hamid dikaitkan dengan kematian Zila. Ada satu kertas siasatan dibuka untuk menyiasat Dr. Hamid yang dituduh menerima rasuah daripada suami Zila untuk tidak menyelamatkan gadis tu. Tuduhan tersebut mengatakan yang Dr. Hamid sengaja menggagalkan pembedahan dan dia dituduh membunuh. Kalau korang ingat, di awal cerita tadi, aku ada kata yang Dr. Hamid bercuti selama 6 bulan. Tetapi sebenarnya, dia dicutikan disebabkan oleh kes ini. Tapi kisah ini belum berakhir di situ. Kisah yang ganjil dan menyeramkan menjadi semakin ganjil dan menyeramkan. 2 minggu kemudian, kes kehilangan Dr. Hamid mendapat perhatian pihak polis. Maka siasatan pun dijalankan. Pihak berkuasa menyangka yang Dr. Hamid telah melarikan diri. Tidak sehingga mereka memutuskan untuk menyiasat kawasan hospital. Mengejutkan bila Dr. Hamid ditemui di salah sebuah peti mayat hospital tu. Korang tahu di peti mayat siapa? Di peti mayat yang menyimpan mayat Zila Syahira. Tiada siapa yang tahu dia berada di situ. Tubuh badan Dr. Hamid keras, kaku, berbaring betul-betul di sebelah gadis tu. Apa yang terjadi? Aku dan Adilah yang melihat dengan mata kepala sendiri tak tahu, apatah lagi mereka yang tidak berada di situ malam tu. Membuatkan kisah ini menjadi satu misteri bukan sahaja untuk kami tetapi untuk seluruh pekerja hospital. Untuk menjaga nama baik hospital, pihak hospital melarang pekerja dan meminta pihak polis untuk tidak menyebarkan kisah ini kepada orang awam. Tetapi hari ini korang pun tahu apa yang telah terjadi.